aktsaru ahlin nar min hasaidi ahsinatihim. Umum ji yang paling lejek kacau neraka hasil lidah. Lidahnya bahaya. Kerja berapa teh bengo nya lidah iwan bukan anggota lain wasir lidah. Hai lidah hai kajagaro ke berela lung-lung gara-gara. Sebab tengah ada getut, ada dosa lidah, ada getut kaki tu. Kaki ni jaro kena te gara-gara lidah. Jadi ada yang kota lain lepas susah ke lidah gara-gara haji habis kena engkau. Kan? Kan gara-gara lidah. Persih ke uri ini tidak ada tentera. Ini lidah begah sangat yang kena bosok kau. Kerja begah lidahnya mengadu sampai ada orang. Hai lidah hai kerja karo ke khili kau kerja karo ke kala ke begah kala ke yang telah lu. Hai gara-gara betul lidah kan telah kau itu kena bosok kau. Kan gara-gara lidah. Pakai ni lah kau pas sakit dia kau ikut kau tak ke lidah dalam kau yang dia kau yang dalam kau tu mungkin ikut tu gara-gara kau berhabai kalam rokok kau gaya dia tak gara-gara lidah ni dalam kau dia aman kau ini jungkat kali yang kena mi aku mang rokok gara-gara tak gara-gara lidah. Ini yang kena boleh minyak yang ke lidah yang tun bosok minyak ada lepas peng orang gara-gara lidah. Kita orang kira ni gara-gara lidah. Maka ya Abu Bakar bagi jaga lidah ukuran abelai jaga lidah. Tapi tu bamu tutu yang hana penting dijaga karena hana manfaat nak akibah naga ti berhabah hana penting. Untuk jaga lidah nak betul ke tak labah. Untuk pegah abah payah pinah nak betul le. Coy labah kabon betul. Pertama ngempingat le. Pingat tu betul-betul serius jaga lidah. Sebab ada kena pegah bakso nak betul apa bakso nak betul dah nak pegah aju. Ini cara jaga. Ini mana ada jaga lidah tu mana? Ni nak pupu yang menjungkat nak berapa? Pupu yang mendiang nak komentar. Saya tak iya. Si kurang-kurang ada berapa ni jaga tengok kau. Ikut dengan dia berapa dia yang ini kau. Yang mana perasaan tu? Hai pegang murung pinang urang dah. Murung jihad tu mayang mentang lebih mengganggu urang tengah. Ni jaga apa tu? Pulangnya lebihnya. Dengan kita dua gila dengan kain musuh HP kita nyo. Kan jaga agak gara-gara HP dia. Ya dia nak dengar mengganggu kau gara-gara. Oh ni ada berhaja apa gini ni. Kau perlu ni istirahat. Memang kabaro kau ini istirahat. Untuk perlu nak kerja kadang. Dia kan perasaan tu bagaimana dia nak jaga. Kan? Karena orang Islam gagal tam hang lebih sakiti orang lain ganggu orang lain mana nak akhlak orang Islam benar je anjing menyakiti kau sehingga tu baduro berjalan lebih pahala yang pina sehingga nyo katanya orang bed hana mangan hang bijak pada jemaah punya mengganggu kau mana-mana wale mengganggu orang lain kibal dalam Islam you jaga baik menyakiti orang ni dia kan kali 3 minggu nak mana tak ada jemaah hai tak minta pahala tapi dia aku cuma kau kadang-kadang dia putus bulai hidung orang ni hidung dia jom tak kalau lupa dia gak ada kerja dia dengan baca Fatihah dengan jumbe kem la Islam hangbi lagi ya guru jaga tu artinya baik menyakiti orang lain orang Islam yang ke akhlak tu bak kena maka manusia baga nak pada macam landoyanyo nah manusia bermanfaat ke orang lain gara-gara ganyan tenang orang lain nah manusia hai manfaatan lu go pihana yang keroi go keroi nah sabah setuk manusia hana manfaat apa si mendarat go age bak kaya bukan nah manusia age bak kaya
rindang naboh lo. Itu betul-betul manfaat juga. Nabak kaya, anak tepu biji, tamur lui biji tu cuma manfaat bihan je. Na saboh mau bagai itu boh tan tepu tan yang na duro dia saja. Asai to dengan ji langsung ditop tu. Yang mana manusia yang lagi ya. Maka itanya baik manusia lagi bagai yang na duro na boh. Lalu nasi manusia duro na boh pina manfaat pina boh pina ada gaya kau ni ibu permo tampal dia ju beja geblo dia ju yang duro na boh pina hai menanti uri yang menanti ngan jadi hang bisa kita malah wate kamu nyakiti orang lain yang menjadi hutang sampai tu akhirat. Maka alam dunianya peglah pu mendang hutang harta, hutang yang menyangkut dengan marwah, menyakiti dan sebagainya, pu yang mendosanya yang you jaga. Maka ilmu tentang hal-halnya yang wajib benar. Hai ilmu sembahyang dia kata merno dia. Tapi ilmu perahaba hal-hal benar sehingga dalam kitab kan sabuh bab gepegat tentang ilmu berbicara yang tiba adabul lisan. Luahnya tata cara berbicara, adab-adab berbicara. Kan cuma riba, na namima, na khud fil batil, na kalam fi malayakni, ledhat etika berbicara. Yang ilmu hal-haram tentang berbicaranya kadang-kadang orang Islam hanaga mernonya ilmu agama kepe supaya kata manfaat lidahnya berjit di pertama tanya dalam syurga baik lidahnya di pertama dalam neraka.